Hai korang, Lin nak buat rendang siput sudu. Yang ni siput sudu daripada Tanjung Batu. Segari lumut. Kita ada bawang merah, bawang putih, halia. Kita ada serai, kita ada kunyit, cili kering. Jom kita blender. Yang ni nak rebus dululah. Okey. Jom kita blender. Kita nak buat rendang. Ini nak buat mi kari. Bawang putih, bawang merah, halia, belacan, 4 sekawan. So yang ini Lin nak blender dulu. Korang, jom kita tumis bahan-bahan untuk rendang. Bismillahirrahmanirrahim. Minyak banyak tak apa. Yang penting dia tu. Kalau Lin tumis korang, barulah kita punya rendang tu tahan lama. Kemudian letak cili kering. Letak sikit dulu, takut dia pedas kan. Okey, kita tumis sampai betul-betul masak. Baru kita masukkan perasa, geresik, santan, siput sudu, rendang kita. Dia punya rendang, Lin tumis. Baru sedap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhanku, sedapkanlah masakanku, ya Allah. Untuk kawan-kawanku datang besok beraya, ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Tunggu dia masak. Tunggu. Yang ni dia nak buat mi kari. Bahan mi kari kita ada kerang, kita ada fish cake, kita ada fish ball. Okey, kita punya rendang bahan tumis pun dah melegak. Kita boleh masukkan siput sudu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni dah siap direbus dah korang. Dah siap direbus. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak juga ni kita buat rendang. Tak habis kita frozen kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Korang suka masak rendang ni? Korang suka rendang ni berkuah ke kering? Kalau ni suka berkuah. Sekejap lagi keringkan lagi sikit. Kita letak santan. Tumis. Nak buat mi kari. Bismillahirrahmanirrahim. Tumis. Kita masukkan daun kari 4 sekawan. Lepas tu baru kita letak serbuk kari. Tumis bagi garing. Bawang putih, bawang merah, halia dan juga belacan. Tumis garing-garing, baru kita masuk rempah kari. Sebelah ni rendang, bagi dia kering lagi sikit. Sebelah ni kita buat kari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Semoga sedaplah masakan ini, ya Allah, untuk kawanku datang beraya besok. Alhamdulillah dah siap korang menu kita mi kari. Kita nasi impit, rendang, kupang. Kita ada kek pisang, orange. Tunggu diorang datang. Dah pukul 12:20 dah. Tak sampai lagi. Diorang janji pukul 12. Kita tunggu je lah kawan-kawan Lin tu. Ni dah baring, dek. Tunggu kawan ibu. Tunggu kawan Lin sampai. Makan, ambil. Duduk makan. Tak apa. Nanti masuk bilik air je, senang. Biarlah kawan main, tak apa. Kawan-kawan Lin dah balik dah korang. Habis mi kari. Licin lah. Alhamdulillah, syukur. Dia kata sedap. Dek. Jangan, Ayah dah tidur dah, penat betul dia. Dah balik dah diorang.